Silat adalah seni mempertahankan diri yang popular di kalangan masyarakat Melayu. Silat dikatakan warisan budaya yang telah lama bertapak sejak dari zaman Kesultanan Melayu Lama dan terus subur sebagai perlambangan masyarakat Melayu yang tangkas, gagah dan berani menghadapi cabaran. Terdapat pelbagai jenis silat yang diamalkan, antaranya silat cekak dan silat gayung. Sesuai dengan fungsinya sebagai seni mempertahankan diri, silat bukan hanya dipelajari oleh kaum lelaki tetapi semakin mendapat tempat di kalangan kaum wanita. Budaya silat diakui dapat menjana peribadi si pengamal. Hal ini kerana silat mempunyai falsafahnya yang tersendiri. Ia bukanlah ilmu untuk menindas orang lain, sebaliknya sebagai pelindung diri dari serangan musuh. Silat juga menuntut disiplin yang tinggi dan memupuk persahabatan yang murni. Pantang larang seperti tidak boleh menderhaka kepada ibu bapa dan berperilaku liar antara faktor yang menguatkan peribadi dan dalaman seseorang individu yang konsisten dalam ilmu persilatan. Keindahan silat tidak akan luput dan terancam. Seninya terus berkembang di serata dunia. Kejohanan silat olahraga peringkat dunia contohnya yang menarik penyertaan negara luar seperti Vietnam, Belanda dan Rusia membuktikan silat juga mampu menjadi salah satu seni mempertahankan diri bertaraf dunia seperti juga karate, taekwondo dan juga judo. Mempelajari silat adalah satu kelebihan kepada setiap individu dan ia satu peluang membina ketangkasan fizikal dan kekuatan dalaman yang tidak harus dilepaskan. Dengan jiwa yang mulia kita bersatu, pusaka Melayu dipelihara. Silat cekak, warisan mutlak, seni kebudayaan kita. Berusaha sentiasa kita bersedia, diri sendiri perlu dijaga. Silat cekak, warisan mutlak, mari bersama kita jayakannya. Dengan guru yang ada hakikat serta amalan syariat, tambah dengan ilmu ma'rifat, mudafaatnya sungguh hebat. Penuh azam mencapai matlamat kita, mempertahankan kedaulatannya. Silat cekak, warisan mutlak, demi agama, bangsa dan negara. Itu dia di depan, di luar perkarangan Seri Pentas dilakukan demonstrasi silat secara langsung dia. Kita berlintas langsung keluar dan kita kembali nak ceritakan tentang silat ini, satu seni mempertahankan diri dan bukan saja yang dianggap sebagai sukan ataupun seni mempertahankan diri semata-mata, tapi ada elemen-elemen budaya di dalamnya itu yang wajar dipelajari, diterapkan di dalam atau di kalangan generasi muda ini untuk memastikan nilai-nilai dapat dibawa dan memenuhi tuntutan dasar negara untuk menjadi insan yang unggul. Jadi tamu kita hari ini akan ceritakan ini dalam kita menyambut ulang tahun ke-40 Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia ni ataupun PSSCM. Banyak aktiviti yang telah dilangsungkan. Jadi kita perkenalkan tetamu kita terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ialah Tuan Haji Maidin Kadir Shah, Naib Presiden PSSCM, merangkap pengurusi perayaan 40 tahun untuk 2005-2006 ini. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Terima kasih. Apa khabar? Baik. Haji, sihat ya? Ya, sihat. Dan di sebelahnya ialah Profesor Madya Dr. Haji Abdul Majid Ismail, pensyarah seni bina Fakulti Perumahan, Bangunan dan Perancangan Universiti Sains Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Sama baju uniform ya? Ya, ini pakaian resmi silat cekak. Pakaian rasmi silat cekak. Tadi Ya. pun dikumandangkan lagu rasmi untuk Ya. Persatuan Seni Silat Cekak. Ya. Berjudul Warisan Mutlak. Jadi kita nak ada corporate image kepada bangsa kita. Ada penjenamaan yang tersendiri. Ya. Itu dia. Baiklah,
kita kalau anda mengikuti sama-sama dengan Carnival TV3 yang kami adakan tahun lepas juga turut serta dalam juga meraihkan ulang tahun PSSCM ini, dan sekarang ni akan diadakan antara lain Convention Silat Melayu pada 21 Januari 2006, tidak lama lagi di Dewan Budaya USM Pulau Pinang, dan yang perasminya ialah Datuk Abdul Rashid Abdullah, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita nak tahu bila sebut tentang convention ni, sebab silat kita yang kita semua sedia maklum lah ya Tuan Haji, ialah seni mempertahankan diri dan juga dipertandingkan dalam sukan, dan seluruh dunia dah pun tahu tentang kewujudan silat dan kehebatannya. Sebut tentang convention, apa yang kita nak cerita ni sebenarnya? Pada pandangan kita, sesudah kita melalui proses selama 40 tahun secara konsisten oleh kerana budaya ini belum lagi difaktakan sebelum ini. Kerana kita merdeka pun baru lebih pada 40 tahun. Tetapi dalam masa yang sama, maka usaha-usaha telah dilakukan supaya budaya ini tidak hilang dan dimertabatkan. Maka Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia di bawah kepimpinan Ustaz Hanafi Bahaji Ahmad telah memulakan program ini pada tahun 1965 sampailah ke hari ini. Maka sesudah kita buat research and development, research and development maknanya pembangunan kesan-kesan pendidikan yang ada dalam budaya itu, kita nampak bahawa dia mempunyai banyak elemen-elemen yang boleh menyokong dan membantu dasar negara, iaitu dalam modal pembangunan insan, yang mana kerajaan telah berusaha untuk memajukan ekonomi bangsa kita dan negara kita selama lebih 40 tahun. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah memberi pendidikan yang sepenuhnya, telah invest begitu besar. Maka telah sampai masanya untuk budaya juga diberi penekanan dan diberi ruang yang seluasnya supaya masyarakat dapat mengenal dan mengetahui apa sebenarnya budaya bangsa yang ditinggalkan oleh datuk nenek kita ini. Jadi satu kajian yang pastinya mendalam, yang betul-betul intensif dilakukan menyeluruh dan untuk mengupas ciri-ciri dan elemen budaya itu sendiri, untuk memastikan kita semua faham, dan bukan saja yang nak masuk atau menyertai persatuan silat itu sekadar mengambilnya sebagai untuk riadah ataupun sukan ataupun mesti mempertahankan diri semata-mata ya. Kita nak tanya doktor, kalau bolehlah dikongsikan sikit antara pengisian, sebab bila nak cerita tentang budaya ni macam-macam aspek yang kita boleh sentuh. Jadi dalam bila dikaitkan dengan seni mempertahankan diri silat cekak ni macam mana? Ya, baik. Seni silat cekak Malaysia ni ada dua komponen yang penting. Yang pertama yang kita panggil sebagai gerak fizikal, iaitu pendidikan jasmani ataupun latihan silat. Yang kedua yang paling penting sekali ialah konsep pendidikan roh ataupun jiwa. Yang mana di dalam seni silat cekak Malaysia khususnya ditanamkan dengan konsep-konsep yang berteraskan ajaran agama Islam, konsep berani, konsep bertanggungjawab dan sebagainya, yang mana sifat-sifat positif yang ada di dalam silat yang diterapkan secara tidak langsung menjadi elemen pendidikan, di mana para pelajar yang pelajari silat secara tidak langsung juga dididik dengan elemen-elemen positif yang saya rasa akan dapat membina warga negara Malaysia yang positif yang dikehendaki oleh negara kita. Tuan Haji, bila sebut elemen-elemen positif yang diajar itu secara tidak langsung. Jadi kalau misal kata saya menghantar ataupun diri saya sendiri ketika misal kata saya masih muda dan ingin belajar silat, saya tak dapat rasakan, mungkin saya tak sedar yang saya sedang belajar elemen-elemen nilai-nilai budaya yang positif ini. Jadi macam mana nak diterapkan dan pastikan mereka ni nampak dan sedar? Sebenarnya begitulah hebat dan seni dan halusnya budaya bangsa kita, sampai manusia yang belajar tu tak sedar apa sebenarnya yang dia akan dapat. Maka itulah yang lahir pada hari ini. Kesan kesedaran itulah yang lahir pada hari ini kepada semua ahli-ahli silat cekak Malaysia yang telah belajar, maka sanggup berkorban dan berjuang untuk memertabatkan budaya bangsa ini, kerana dia mempunyai kesan elemen pendidikan yang sangat jelas, yang mana dia related dengan agama kita. Kerana dalam pendidikan dia mesti diasuh rohani dan jasmani. Kita kalau mengasuh rohani sahaja mungkin dia kukuh, dia gagah, tetapi dia tidak boleh bertanggungjawab. Tetapi oleh kerana ada asuhan rohani, maka dia bertanggungjawab. Jadi apabila mereka itu belajar aja silat cekak, maka perkara pokok yang diletakkan situ ialah pantang larang. Maka pantang larang itu dengan cara tidak langsung mendidik ahli itu supaya menjadi manusia, menjadi insan.
Maknanya pertama dia kata taat kepada guru. Mana taat kepada ketua. Mana taat kepada ketua ini menunjukkan bahawa dia menanamkan semangat budi bahasa. Kemudian taat pada ibu, taat pada bapa. Sebab dia related dengan kita. Maka kita buat apa yang wajib atas kita dulu, baru kita cerita yang ganti. Jadi cara pendidikan dalam budaya macam tu. Dia didik yang dia punya benih dulu. Kemudian baru benih bila kita tanam, kita siram, kita berbaja, dia boleh naik. Tapi kena tunggu masanya. Maka itulah kesan. Maknanya benih yang ditanam, kemudian disiram dan dibaja. Maknanya kita kena usahalah. Kena usaha. Kita kena usaha. Berikan masa. Tapi itulah bila sebut Tuan Haji sebut pantang larang dia akan saya akan memikirkan ini tak boleh, buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Jadi lebih kepada benda yang tidak boleh. Jadi macam mana nak diseimbangkan dalam kita memastikan nilai positif itu kita lakukan, kita laksanakan, dan pantang larang benda-benda yang perkara-perkara yang tidak boleh itu kita tidak lakukan. Okey. Kita kena tengok jenis-jenis pantang larang. Ya. Pantang larang yang wajib atas kita sebagai manusia apa dia? Pertama sekali kita tak boleh lawan yang ajak kita. Ya? Orang yang ajak didik kita, bagi sekolah, bagi pandai, kita lawan dia. Tok guru kita. Tok guru kita. Mana boleh kita lawan dia? Mana tak jadilah ilmu kita. Sebab kita orang Islam. Ya? Bila kita orang Islam, mana kita kena taat pada guru kita sebab dia mengajar kita jadi pandai. Kemudian ibu kita yang melahirkan kita. Mana boleh kita lawan dia? Kan? Kerana pada ibu tu ada apa? Ada syurga. Jadi bila kita taat kat dia, automatik kita akan dapat syurga tu. Ya? Kemudian juga pada bapa. Bapa kita ada apa? Ada keramah. Ada hikmah. Ya? Maknanya kalau kita taat pada diri bapa kita, kita akan dapat kebaikan tu. Kerana Tuhan menjanjikan macam tu. Jadi kita pergi kepada yang pokok. Kita bukan cerita pantang larang tak kena sembahyang, kena puasa. Itu bukan pantang larang silat cakap. Itu tak ada kena-mena. Itu pantang larang nak jadi orang Islam. Jadi Muslim yang baik. Nak jadi orang Islam, nak jadi orang mukmin, kita kena tahu rukun Islam, kena tahu rukun iman, dan kena patuh pada rukun-rukun tu. Jadi maknanya kesan pendidikan dalam budaya ini, dia tidak menekan atau tidak meletakkan sesuatu pantang larang yang boleh menyusahkan. Cuma pantang larang itu sebagai asas yang perlu ada. Cara lahiriahnya perlu ada kepada tiap-tiap individu, sama ada apapun bangsa dia, apapun keturunan dia, maka itu mesti ada. Okey, itu dari sudut kerohanian. Kalau kita nak tanya dari sudut jasmaninya, sebab silat cekak ni walaupun kita lihat tidak seagresif, ya, dia dengan tenang saja boleh menumpaskan lawan. Kita tanya kepada doktor lah. Jadi penterjemahan nilai budaya menerusi gerak silat itu sendiri, ya, gerak jasmani itu sendiri dalam nilai-nilai budaya tu, macam mana yang kita nak lihat? Kalau kita lihat bukan saja dalam silat cekak Malaysia, dalam silat-silat yang asli memang ada garis panduan ataupun gerak-gerak yang asli, di mana gerak-gerak itu adalah berdasarkan kepada gerak geli semula jadi manusia, di mana kita ada agama, ada budaya yang kita perlu patuhi. Misalnya kita ambil contoh, kita berdiri lurus, ya, dan kita menunggu serangan, tidak menyerang. Pendidikan dia ialah di situ kita akan dapati bahawa kita perlu menjaga diri dahulu, tidak menyerang. Dan kalau kita ajar pelajar-pelajar kita menyerang dahulu, pelajar-pelajar kita akan menjadi garang. Itu bukan sifat manusia, bukan sifat insan. Yang kita tanamkan ialah supaya menjaga diri dahulu. Itu adalah sifat manusia. Ya, jadi gerak-gerak fizikal berdasarkan pada gerak geri semula jadi manusia ini tidak susah, tidak sukar. Sebab itu pergerakan yang biasa kita lakukan. Dan pada zaman sekarang ini pun, zaman moden, kita misalnya diserang, mungkin dalam keadaan kita tidak bersedia. Dan dalam konsep didikan silat cekak Malaysia ini, didikan dia ialah kita sentiasa perlu bersiap sedia dalam semua ketika, semua keadaan. Maka berdiri lurus dalam konsep itu adalah konsep yang paling asas, yang paling senang. Orang tidak tahu yang kita bersedia pada waktu bila dan di mana-mana. Jadi dia sesuai untuk zaman sekarang inilah, di mana kita tidak tahu, misalnya dalam pergaduhan, misalnya kalau orang nak menyerang kita, dia tidak akan begitu, saya akan serang. Dia pun ada belajar ilmu. Orang yang nak jadi jahat ni dia belajar macam-macam ilmu. Jadi orang yang nak jadi baik, dia juga berkewajiban untuk belajar ilmu untuk menjadi baik. Dan kita nak supaya dunia ni aman. Maka orang baik perlu lebih ramai daripada orang yang jahat. Itu pendekatannya. Baiklah, cukup menarik sebab baru kita cerita sini, belum masuk convention lagi. Jadi Tuan Haji, dengar tu pun dah macam. Baiklah. Sebab tu research and development. Maknanya kita bercakap atas
ilmu dan amal. Ya. Kita bukan bercakap atas membaca atau mendengar. Kita bercakap atas ilmu dan amal. Kita belajar, kita buat dan kita cakap. Sebab tu kita buat convention. Betul. Tujuan kita buat convention hari ini itu tujuan dia lah pada 21 dan 20 dan 21. Yalah, berbaloi lah 40 tahun menubuhkan Persatuan Silat Cekak. Akhirnya dapat kita kongsikan apa yang boleh kita dapat selain daripada seni mempertahankan diri semata-mata. Siapakah antara ahli-ahli panel yang terlibat dalam convention ini? Ya, Doktor? Kita telah jemput ahli-ahli penceramah daripada Pembentang Ketah Kerja, daripada semua badan pendiri pusaka, Silat Gayung Malaysia, Silat Gayung Fatani Malaysia, Silat Lincah Malaysia dan Silat Cekak Malaysia untuk membentangkan ketah kerja. Dan seorang lagi ialah seorang ahli akademik, iaitu sebanyak 5 ketah kerja yang akan kita bincangkan, yang akan mengupas skop kita yang paling utama, iaitu untuk membincangkan hala tuju dan juga peranan positif yang akan dimainkan oleh silat Melayu ke arah membangunkan insan yang diperlukan oleh negara kita, insan yang sempurna maksud saya. Jadi itu yang akan dilangsungkan pada 21 Januari nanti di Dewan Budaya USM Pulau Pinang. Selain daripada itu, apa lagi dalam kita meraihkan sambutan ulang tahun ke-40 ni? Okey. Jadi saya sambung sikit ya. Jadi tujuan convention tadi kita jelaslah ya. Sesudah kita buat research and development ni selama 40 tahun lebih ya, maka kita kira dah sampailah masanya untuk kita membukukan. Ya, kita membukukan dengan research, dengan program convention ini supaya kita dapat mengadakan banyak bahan-bahan bacaan yang menceritakan tentang kebaikan budaya bangsa kita sendiri, oleh kerana perkara itu sangat kurang di dalam negara kita pada hari ini. Jadi saya rasa dengan adanya convention ini dan memberi ruang dan peluang kepada masyarakat ya, yang tidak berminat kepada silat dan mungkin memandang silat ini sebagai benda yang negatif, supaya mereka dapat membaca dan menganalisa apakah sebenarnya budaya bangsa yang cabangnya itu silat. Apa dia? Jadi dengan itu mungkin mereka akan rasa seronok atau tertariklah ya untuk belajar ilmu budaya bangsa ini, kerana mereka mengatakan bahawa ada 99 elemen yang baik dalam budaya kita, budaya silat ini, hanya satu je elemen yang nampak macam ganas. Ya, silat lah. Jadi bila sebut silat, orang kata ganas. Sebenarnya saya nak cerita, bagi saya ruang sikit untuk cerita. Silakan. Ya, pada zaman dahulu silat telah menjadi satu perkara pokok, yang mana silat telah terbukti bahawa dia adalah satu ilmu yang wajib ada pada ketika itu untuk mempertahankan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Dan itu terbukti kepada bangsa kita. Tetapi pada hari ini, pada zaman global, maka silat tidak menjadi perkara pokok yang seperti itu. Oleh kerana kita telah ada pengawal keselamatan, kita ada askar, kita ada polis, semuanya kita ada. Tetapi kenapa silat itu masih perlu? Sebenarnya silat memberi keyakinan, memberi kekuatan dan ketahanan jati diri. Tapi tanpa ada jati diri, semua elemen-elemen lain yang terdapat dalam budaya itu tak dapat kita letakkan. Hanya dengan satu silat saja segala orang kata insan itu komplit dan lengkap. Maknanya dia kena ada berani itu. Semangat berani itu kena ada. Bila ada semangat berani, baru kita boleh berjaya. Sama ada nak jadi baik kan, nak jadi penyamun kan, nak jadi penyangak kan, maka semangat berani. Sebab tu kita tak didik semangat garang. Sebab tu dalam silat cekak, seperti yang doktor kata tadi, kita mendidik semangat berani. Maknanya walaupun dia pandai macam mana, walaupun dia gagah macam mana, tetapi berani dia itu untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. Okey. Dalam masa yang sama, pada hari ini, sebab itu kita kata kita perlu adakan convention ini supaya kita banyakkan bahan-bahan bacaan supaya masyarakat dapat membaca dan menilai apa sebenarnya budaya dan silat. Itu dia. Okey. Selain daripada program yang telah kita susun pada bulan 3. Yang ini program bulan 1, bulan 3 ni kita ada program sukan silat. Sukan silat ni bukan silat olahraga. Maknanya kita akan bersukan. Atlet-atlet Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia akan bersukan. Bukan bersilat lah, tapi bersukan. Bukan bersilat, bersukan. Ini menarik ni. Dan kita juga akan bawa program ini ke MSI. Bila sampai masanya, kita akan tunjuk macam mana atlet-atlet silat cekak bersukan. Jadi kita telah kategorikan beberapa atur cara. Dan dia juga melibatkan masyarakat, dan dia juga melibatkan badan-badan silat lain. Dan kita akan buat di negeri Johor. Di negeri Johor. Jadi Datuk Khalid Nordin lah yang akan datang
untuk meresmikan dia dah confirm. Dan selepas itu pada bulan 6 kita akan buat penutup perayaan 40 tahun yang mana kita juga akan menerbitkan satu buku Keaslian Budaya Membina Bangsa. Jadi dah disusun atur perancangan untuk terus memertabatkan seni silat cekak ni ya. Jadi kita perlukanlah sokongan yang sebaiknya daripada media massa, media elektronik supaya memberi ruang yang secukupnya kepada badan-badan silat ini, badan-badan budaya ini, kerana dengan itu sahaja maka masyarakat akan dapat melihat betapa baik dan betapa bagusnya budaya bangsa yang ditinggalkan oleh datuk nenek kita ini, kerana tanpa ada ruang yang macam tu mungkin masyarakat tidak nampak bahawa budaya ini mempunyai peranan yang sangat penting kerana dia memerlukan sokongan daripada atasan. Tanpa sokongan atasan orang akan takut untuk belajar sesuatu benda lah. Ya, dan kita amat harapkan sokongan daripada pihak-pihak yang terbabit lah yang mempunyai authority untuk menjulang budaya silat ini. Sebab banyak yang boleh kita pelajari sebenarnya ya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Maidin Kadesha kerana sudi bersama kami dan Profesor Madya Dr. Abdul Majid, terima kasih juga sudi bersama kami dan teruskan menggemilangan silat cekak inilah. Aura tu pun saya boleh rasa dah kat sini. Convention Silat Melayu akan berlangsung pada 21 Januari 2006, Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Dan banyak lagi yang akan dilangsungkan, Malam Pendeka dan macam-macam lagi ni yang kita harus banggakan tentang budaya kita sebagai budaya rakyat Malaysia dan juga orang Melayu khususnya.